Okay. Alright guys, kita nak update. Assalamualaikum sayang sobat. Kereta dia warna kuning ni. Masa ambil tak boleh start. Wiring barai. Biasalah kita faham je Abang Meh terlampau banyak kereta. Masa untuk dia layan kereta ni tak cukup. Tapi tak apalah Abang Meh, pass baton kat Nim. InsyaAllah ni layan dia. So kita dah tukar identiti. Viper 199. Very Performance Racing. Dia punya number plate 199. Kereta color kuning, Jackie Chan. So far dah pakai link, ECU, steering dah balut. So kerugian dalam masa sekarang dah lebih dalam 5,000 untuk kerugian sekarang ni. Tapi tak apa, kita ada main issue untuk jual balik, untuk cover balik kita punya modal. Biasalah main kereta guys, kita kena korban-korban something untuk dapatkan something. So Putra still available. Putra lagi satu dah tak available. Putra kelabu, Putra biru masih available. Tak rugi guys kalau kau beli Putra tu. Memang sedap. Ni sebenarnya yang ni dengan tu Putra lagi sedap. Tapi yang ni dia 4 pintu. Dia memang macam Evo 3. Walaupun dia Lancer, dia orang kata apa, Twin dengan Evo 3 lah. Menggamit balik dia punya kenangan dengan Bro 199 name tu kan. So ada rezeki ni memang ada balik, InsyaAllah. Macam ni dah dapat, kita akan buat sebaik mungkin. Dan kita akan update day to day, time to time untuk dengan korang. So korang boleh tengok lah mana yang ni boleh buat kereta ni bagi lagi cun, lagi performance, lagi boleh lenjan. Baru kata apa, pakai kereta kita hantam betul-betul. So untuk projek-projek di luar sana masih ongoing. Kita nak cuba clear kedai kita ni, terlampau banyak kereta. Dan thank you siapa-siapa yang support hantar kat One Garage. So kalau ada lambat sikit minta maaf lah. So kereta ni kita tukar nombor plate je pun, tak ada apa pun. Kereta drift kita yang seminggu selepas keluang. Tengok guys, tak basuh pun. Ni ada skru tajam dah. Ada skru tajam. Okay, kita nak update kereta drift kita. Memang tak basuh pun sejak basuh. Sejak balik memang terlampau busy. So kita dah buat damage juga. Okey, update damage yang pertama, lampu kiri kanan. Ni lampu ni Faris buat yang pecah. Ni Faris buat, yang ni Nim buat, tapi Nimnya tak pecah. So maksudnya Faris dah bayar kan. Okey, update kedua, bumper dia langgar sini, pecah juga sini. Nim tambah, Faris juga bayar sebab dia yang pertama langgar. Okey, tu nombor 2. Nombor 3, belah sini pecah, Faris yang bayar, bukan Nim, sebab dia kena bertanggungjawab kan. So kepada Faris yang tengok kita ni damage belakang ni. Wish, sakit tak benar orang langgar kereta ni. Tapi sebab aku berada dengan hang, kita penjam mata, tapi hang kena ganti lah. Alright, damage yang keempat, exhaust. Dah tinggal apa dah ni, tak tahu nak kata apa dah. Anti-lag punya pasal. Alright, untuk belakang update damage memang yang boleh tahan. Damage yang kelima, side skirt. Ini nasib baik jumpa balik side skirt ni. Ni sambung-sambung je. Faris yang buat, dia yang bayar. Alright, so kepada nampak Choi Racing, Elra, Fadil Azri, so sila keluarkan buku cek anda untuk 199 Garage yang tak berapa nak mampu lah kan. Tapi dah pakai, sila lah, tolong lah. Kita
sama-sama lah kan. So okay guys, kepada Faris, tahniah kerana menang New Gen. Kau bawa memang mantap. Memang kau dengan kereta ni sangat-sangat serasi. Kalau ada rezeki sila beli. Aku akan support kau. Jadi pit crew Faris pun tak apa sebab brother. Tapi kalau tak beli pun tak apa. Nem sayang juga kereta ni sebab ni first build Nem yang almost gila babi dengan sequential semua. Dan sayang juga kereta ni sebenarnya. So no worries, tak ada hal. Damage kita boleh repair. Harta benda kita boleh cari, nyawa je kita tak boleh cari. So kita safety first. Semua masih lagi okey. Dan jumpa kat APD Crew lah malam kang. Kita nak basuh tu bagi nampak seri balik. Okay guys. So kita nak interview sikit selepas 3 bulan dia beli. 3 bulan dia beli. Sini abang. 3 bulan dia beli dan dia tak pernah try bawa pun sebab Nem jual kat dia rangka je kan. So bang, kita punya plan untuk masukkan Evo GTA. Dah cap. Okay bang, kita buat pengenalan. Nama orang Ipoh panggil OP lah. OP. Duduk mana? Duduk. Saya asal orang Ipoh tapi dah duduk di Street Iskandar. Okey, sebelum ni pakai Evo apa? Sebelum ni body light biru tu lah. Biru lah two wheel drive. Two wheel. Okay. So biru tu memang plannya nak jadikan macam gini. Ya. Tapi bila nampak Nem jual, rasa macam kena sambung lah. Kena sambar sebab body ni A. Body ni A. Dengan bumbung tanduk. Ya. Dengan sebab color dia. Kalau dengan situasi kos sekarang kita nak buat macam ni, mahal. bumbung saja pun mungkin orang dah jual 4-5 ribu. Okey. So nak korang potong, nak pasang. So benda ni abang ni dia decide, dia keluar modal dulu. Dia nak jual yang biru dia. So okey bang. Untuk abang first time deal dengan Nem. Okay, first time dengan Nem, tak pernah berurusan, tak pernah hantar kereta. So beli body, otak seminit, beli CKD, pasang. So apa yang abang boleh cakap kat YouTube, geng-geng Nem kat sana ke, peminat ke, siapa yang nak buat kereta ke, macam mana Nem pasang daripada rangka sampai ke siap ni? Okey ke tidak? Sangat okey. Sangat okey. Paling mudah berurusan. Walaupun kita baru kenal kan. Okey. Yalah baru rapat orang kata baru kenal 2-3 bulan tu. Tapi dah macam kenal bertahun lah. Bertahun Lepas tu buat kereta ni pula tak ada hengki-pengki. Tak ada. Semua okey. A lah, B lah. Cuma main kereta kita kena faham. Betul. Ada pro and con dia, ada lebih kurang. Betul. Tak boleh customer website. Betul. Foreman pun kita kena support bagi ni jugalah. Tak ngam main barang second hand. Macam tu. Betul lah. Tapi kalau tanya, betul lah. Overall? Jackpot lah. Overall cun? Jackpot, servis mantap. Memang saya recommend lah. Kalau ada kawan-kawan, sebab ni dia banyak barang. Evo jangan kau bawa Evo lah. Estima pula. Dia pula memang player so dia pun ada jiwa. Nak macam mana bincang. So bagi situasi saya keluar duit macam ni, saya sangat puas. Dan dapat pula jual kereta biru. Dia tolong saya jual kereta biru. So abang ni dia ada kereta biru, dia tak payah cek bayar pun. Nem yang cek bayar. So dia senang, dia letak, dia tahu jual, dapat duit, dia dapat cover kereta ni semua, dah settle. Betul. So maknanya dia Ipoh nombor 1. So geng-geng Ipoh standby. Abang ni BHM 1990 nak balik. So saya doakan abang balik dalam keadaan selamat sampai ke sana. Ni nak balik lagi ni. Sekejap lagi balik kot. Nampak dia balik. So kalau nampak kereta kat sini, hon-hon sikit lah. Abang ni dah bagi abang ni famous. Dia ada towing tau. So kalau korang nak perlukan perkhidmatan towing apa, dia ada towing.
Nanti kita letak nombor kat sini. Towing hijau. Towing hijau. Nanti kita letak nombor Orang kata main mana-mana pun tak ada hal Boleh. Satu Call Malaysia. Satu Malaysia. Thailand pun kita cover. Thailand pun cover. Oh, macam. Jom kita nak review sikit tengok engine bay dia. Okey. Alright guys, inilah keadaan engine bay Evo 7.5 GTA dan turbo dia kita pasang turbo wagon Evo 9. Engine standard bagi ni kemas tak ada orang kata apa macam CKD lah macam CKD lah kan. Sikit-sikit tu normal lah kan. Tapi dah siap celup-celup skru lah nampak. So untuk bonnet semua muka Evo 9, carbon MR lip, ni lip carbon dalam GTA standard. Abang ni dia ada seat Evo 9 wagon, nanti kan dia pasang nanti. Ada projek lagi. Ada projek lepas ni. Dan akan disambung dengan ni. Okey, alhamdulillah. Tekan semua okey ah? Mantap. Alright guys, siapa yang nak buat Lancer CS, Lancer CK, Lancer CB, Wira, Arena, jangan call name. Sebab bengkel penuh. Boleh contact lah kan. Ada barang abang. Tapi kalau nak hantarkan bengkel penuh, pening. Settle kereta abang ni pun penat juga. Nak settle kat AYC, ABS, segala-gala. Kadang-kadang kita beli half-cut, belum tentu macam tu. Dia depan tengok belakang dia rupa macam itu, dah lah accident, belum tentu lagi AYC nya okey kan. Ni 3 AYC dan tukar baru settle. Alhamdulillah. Ni tak minta apa-apa pun. Tak ada. Bagi dia sebab steady puas hati. Kita dah janji. Dia kuat belanja itu je. Kita janji kita buat. Kalau kita tak boleh buat, kita minta masa. Masa tu hari kita dah plan bang. Kalau tak boleh abang raya dulu. Tapi alhamdulillah ni usaha selesai juga. Selesai. Dalam masa seminggu. Gila. ABS, AYC settle. Okay bang, thank you very much. Masih banyak ni. Abang bawa lah nombor plate 1990 ni ke mana-mana. Bukan sebab apa. Ni memang sebab kita ada hati lah. Kereta ni memang steady lah. Memang steady. Ni memang steady. Lepas ni kita drift. Okey.